Gigit emas tanda ketulinan. Hampir setiap atlet Olimpik yang berdiri di atas podium akan bergambar dengan gaya menggigit pingat mereka. Ramai orang menyangka ini hanya sekadar aksi untuk bergaya. Tetapi apa simbolik di sebaliknya? Pada zaman dahulu, ketika logam berharga digunakan sebagai mata wang, cara paling klasik untuk menguji ketulinan emas adalah dengan menggigitnya. Emas tulen bersifat lembut. Jadi, jika digigit akan meninggalkan sedikit kesan. Jika terlalu keras seperti besi, itu tanda jelas ia bukan emas. Jadi, tradisi atlet menggigit pingat ini sebenarnya simbolik, seolah-olah mahu menunjukkan mereka memenangi emas sebenar. Namun yang menariknya, pingat emas Olimpik hari ini bukanlah 100% emas. Ia hanya disalut emas, manakala bahagian dalamnya diperbuat daripada perak. Tetapi, kerana tradisi aksi menggigit pingat tetap dilakukan untuk dijadikan gambar kenangan. Apapun nilai emas sebenar, mereka bukan terletak pada logam pingat itu sendiri, tetapi pada usaha bertahun-tahun, peluh dan air mata yang dicurahkan untuk sampai ke podium. Semoga perkongsian saya bermanfaat dan boleh follow saya untuk info lanjut tentang emas.